Okey, untuk crowd tadi tu, okey untuk crowd tu Cikgu Azrina akan apa orang kata? Cikgu Azrina yang bahagian nombor satu tu Cikgu Azrina boleh buat. Cuma bahagian nombor dua tadi Cikgu Azrina tak boleh buat. Yang tu kita akan buat sama-sama dalam kelas lah. Sebabnya, ada sebab dia. Tahu tak sebab dia? Sebab langkah dia sangat panjang. Sangat panjang. Sangat panjang ya. Okey, sekejap. Cikgu Azina nak tengok tajuk apa lagi? Ni numerical method. Nampak crowd method tu ada bagi. Ada bagi, ada bagi. Direct integration method. Separating variable method. Ya. Okey. Cikgu Azrina nak buat ni. Cikgu Azrina tahu je lah ya. Okey, kita buat direct integration method. So, dy dx sama dengan 9x kuasa 2 tambah 3 per x tolak 5. So, kalau integration method, kita kena letak depan ni sum. Okay. So, dia akan jadi y sama dengan okay, so kita kena tambah 1 macam ni. Okay, 2 tambah 1, 3 per 3 tambah okay, ni 3x negatif 1 ya, dia naik ke atas. 3 kat depan, so x negatif 1 tambah 1 over negatif 1 tambah 1. Okay, kalau nombor, dia jadi kosong. Ke dia jadi nilai kalau nombor? Kalau nombor, kalau differentiation, sekejap ya. Sekejap. Sekejap ya. Tiga Y. Kalau 5 Y lah. Tapi biar dululah cikgu rasa yang ni.
Yang ni cikgu nak masuk untuk next lah. Janji awak tengok kalau tahun dua. Yang ni biar dulu ya. Yang ni cikgu nak ajar nanti. Okey. Tapi yang paling penting sekali awak tengok soalan dia yang pertama dia keluar bahagian statistik bahagian macam ni lah. Macam ni di bahagian ni bahagian biasa je lah. Kalau yang ni bahagian data macam ni. Lepas tu yang ni bahagian kebarangkalian, probability. Yang ni linear equation kalau dia masuk crowd susah sikit. Kalau dia masuk Gauss elimination method tu senang sikit. Kalau yang ni payah sikit, awak boleh tengok dari segi apa? Dalam nota lah untuk jawab soalan ni. Lepas tu ni apa? Newton. Newton Newton ratio method. Yang ni Newton ratio method ni kita tak belajar lagi. Betul? Kita tak ada belajar lagi Newton separation method. Yang ni Cikgu Azrina belum lagi ajar. Yang ni biar dulu. Sebab dia bermain dengan decimal place. Ratio method ni kan. Use Newton ratio method. Give your answer. Yang ni dia integration ni. Differentiation. Tapi dia pakai formula cikgu rasa ni. Yang ni biar dulu. Nanti kita akan belajar sama-sama. Cikgu Azina nak ajar yang kita belajar je dulu. Okay? Sekejap. Ni contoh-contoh partial lah. Ni ordinary. Yang ni dia masuk Gauss elimination method. Gaussian elimination method. Ni. Tapi ni yang lama-lama punya sangat lah. Dan ni yang terbaru. Yang ni kita tengok yang sesi. Ni terbaru sikit lah. 2022-2023. Ni 2023. Kita tengok soalan dia. Nampak? Ni dia suruh cari mean, median, mean. Okey lah sikit. Ni crowd. Cikgu kalau crowd method, ya Allah, aku stresnya lah. Memang susah crowd method ya. Crowd method, ya Allah, ya Tuhanku. Memang susah crowd method. Crowd method memang susah sikit lah. Jadi video ni cikgu video ni cikgu takkan masuk lagi. Crowd method tu cikgu masuk. Tapi yang bawah tu je lah Cikgu Azina lupa sikit. Yang tu kita kena buat sama-sama lah nanti. Cikgu Azina pergi ke statistik dulu ya. Cikgu Azina pergi kepada statistik dulu. Okay. Kita tengok ini sekejap ya. Okay, ni pada tahun 2000 hari tu. 2000 apa? 2023. Okay. Cikgu Azina akan buat bahagian ni dulu ya.
Kita tak nak masuk lagi yang crowd tu. Kalau Gaussian tu mungkin boleh. Tapi crowd tadi tu boleh dah. Cumanya yang belakang-belakang tu. Cikgu Azina dah terlupa dah formula. Okey. Ni bahagian table jugalah. Okay. Kita kira min sebab dia bagi dalam bentuk macam ni. So automatic kena pakai kumulatif lah. Sebab dia dah bagi dalam bentuk macam ni. Okay. So kita kena sambung bahagian midpoint. Ni X. Frekuensi midpoint. Okay, midpoint. 5 tambah 9 bagi 2. 7, 12, 17, 22, 27, 32. Lepas tu midpoint ni sebagai X FX. 7 darab 4, 28. 12 darab 9, 108. 16 darab 17, 272. 12 darab 22, 264. 27 darab 6, 162. 32 darab 3, 96. Class boundary 4.5 hingga 9.5. 9.5 9.5 14.5 14.5 19.5 19.5 24.5 24.5 29.5 29.5 34.5. Buat benda ni cikgu rasa batch yang semester 3 ni lah soalan. Boleh tahan susah sebenarnya tahun awak ni. Okay, so nak cari tu total semua sekali 4 tambah 9 tambah 16 tambah 12 tambah 6 tambah 3. 50. Lepas tu 28 tambah 108 tambah 272 tambah 264 tambah 162 tambah 96. 930. Lepas tu kena tambah kumulatif frekuensi sini 4. 4 tambah 9 13 tambah 16 29 tambah 12 41 tambah 6 47 tambah 3 50. Okay. So nak cari min F over F.
So 930 bahagi 50. 930 bahagi 50. 18.6. Okey. So seterusnya kita akan cari median M per 2. 50 bahagi 2, 25. So dekat 29, nombor 3 juga. Okay. Jadi kita akan ambil sini. Kita kena ambil atas kan. So formula dia median L tambah N per 2 tolak F over FM C. So lower boundary adalah 14.5 tambah 50 bahagi 2 tolak frekuensi before 13, frekuensi 16 dengan 5, 19.5 tolak 14.5, 45. Jadi 50 bahagi dengan 2 dulu, tolak 13 bahagi 16 darab 5 tambah 14.5. So akan dapat 18.25. Okay. Yes, ini pula. X tolak 2 tambah X tambah 5 tambah X tambah 3 tambah 3X tolak 4 tambah 2X tambah 7 over 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 7. 1, 2, 3, 6, 8X. Negatif 2 tambah 5 tambah 3 tolak 4 tambah 7. 9 per 5 sama dengan 7. Ini naik ke atas. 7 darab 5 tolak 9 bahagi 8. 3.25. Ada point? 13.4? Ya duk. Macam pelik je. Ada point pula. Allah, ada point. Kita tengok. $3.25. Betul? 3.25. Cikgu ingat salah. Betul lah 3.25. Okay, seterusnya kita tengok dia punya median. Identify median and mode of data. Cikgu tengok median. Kita masuk dululah. 3.25 tolak 2. 1.25. 3.25 tambah 5. 8.25. 3.25 tambah 3. 6.25. 3.25 tolak 4. 5.75. 2. 3.25 tambah 7. 13.5.
Okay. So, nak cari mood. Mood. Mana ada benda yang sama nak cari mood? Mana ada frekuensi 1.25 8.25? Mana identify dia? Mana ada mood? Median automatic yang tengah-tengah ni. Potong ni lah. 6.25 median. Mood. Mood tak ada kan? Kita pun cakap no mood. Ha, no mood. Senang je kan? No mood. Macam tu je. No mood. Kalau yang nombor 2, sebuah kotak mengandungi 20 guli merah. 20 guli merah. 32 guli biru. 17 kuning. 11 putih. Sebiji guli dipilih secara rawak. Kira kemudian untuk milih sebiji guli merah. Sebiji guli merah. So, 20 tambah 32 tambah 17 tambah 11. So, dapat 80. Jadi, kalau nak merah, merah jadi 20/80. Kecilkan, dia jadi 1/4. Senang je. Nanti kita buat crowd. Yang ni panjang. Nangis cikgu nak siapkan ni. Tunggu dulu. Cikgu break dulu yang ni ya. Sekejap ya.